Cikgu tak gambar, cikgu record. Tu apa dalam lampu tu? What is the light. I want the light. Oh, I need to. Oh, is that what? Oh. What is the not what is the? Dia tak jalan. What's apa? The sheep. Lah. Wait a minute. Sheep mosquito. Yeah, mosquito. What are you talking about? Okay. Kemudian bagi fokus pada Hijaz, cita-cita Hijaz nak jadi apa dah besar? Cita-cita dah besar? Dia wish what was? Amirul. Okay, Hijaz, cita-cita Hijaz nak jadi apa dah besar? Your mission. Bus station. Oh, what was the mission? Dia punya I should dia jadi saya jadi pengurus hotel. Hotel tak, pengurus taska. Pengurus askar. Oh, maknanya minat mengajar. Ah. Okay. So you should be a great teacher. Okay, teruskan. What? Amirul. Sorry, I can control myself. Thank you. Yes. Okay, masa nak bagi penerangan kena pandang sini letak kertas. I can see your face. I want you to look to your eyes. Okay. Okay, kejap. Okay, kawan-kawan yang lain. Okay, letak dulu pen, tolong pandang depan. Okay. Kamu diam dulu. Nanti biar dia terang dulu. Nanti lepas dia terang, baru kamu tanya soalan. Okay. Amirul cukup. Astaghfirullahaladzim. Okay, Hijaz tengok depan juga Okay, ini alveolus. Kan? Alveolus kan? Yes. Yang ni What the runway? blood capillary. Oh, black up. Yes. Okay, dalam blood capillary ni ada sel. Ini sel. Ini sel ni. Sel. itu ialah red blood cell. Okay, blood cell. Lepas tu dalam blood cell ni dalam blood cell ni mesti ada blood kan? What blood? Is it to blood in the blood? No. Not the blood. Left for that. No. Okay, dalam sel ni ada blood dengan hemoglobin. Dalam ni dalam sel ni dia bawa apa? You want oxygen? Oksigen bukan kan? What you say? Sorry. Dalam ni dia bawa apa? They bring a hemoglobin, yeah? Hemoglobin dengan satu lagi dia bawa messenger. No, messenger. Dia bawa It could be carbon serious. dioxide. Okay. What to do, sir? Alright, okay. Teruskan. Okey. Lepas tu dalam alveolus ni ada oksigen. Betul. Only oxygen? Oksigen di dalam terampak I see only the oxygen. Oksigen. Only oxygen or like Oksigen dekat dalam dia. Oh, yeah. Okey, lepas tu apa? Yang dia kombin sel ni macam bas lah, bas kan. Bas. Betul dalam Bas, Amirul. bas tu ada hemoglobin. Contoh lah. Tapi tak mesti dalam satu bas tu ada 5 kena besi kan. Dia okay. blood have different seat, yeah. Right. So saya tak faham dah mula cakap. Betul. No, I understand what you say. Okay, Just terus. Dah apa? Okay, tak apa. Okay, terima kasih Hijaz. Okay, Hijaz dulu cikgu rasa semua. Okay, Ashraf continue. Bukan continue. Ashraf start balik semula. Cikgu nak tahu macam mana transportation oksigen daripada alveolus pergi ke blood capillary, kemudian carbon dioxide daripada dalam blood capillary pergi ke alveolus. Oh yeah, I want to study, Mr. Amirul. Yeah, I'm really. Yes, tak terus cerita semula. Please, jangan record. Cikgu boleh simpan ni sebagai ini untuk kenangan apabila kamu dah dewasa nanti. Oh, my nose is broken. Okay, yang lain fokus. Okay, alright. Dia Ashraf cita-cita dah besar nak jadi chef kan?
Okay, nak jadi chef kan? You want to be a chef? Chef. Amirul. Relax. Never underestimate any chef, okay? Sorry. Okay. I can hear your voice. Shh. Sorry, Masya. Dah break itu tu dah. Okay. Hemoglobin dia bila campur bila oksigen campur dengan hemoglobin dia jadi oksihemoglobin. Ya, cikgu nak tanya ya. Kamu lukis tadi kan ada bintik-bintik tu kan? Yang bintik-bintik ni apa benda ya? Bintik tu saya tak tahu tengok dia yang hemoglobin. Ini nukleus ke? Adakah ini nukleus? Tak tahu. Okey, ini ialah red blood cell, sel darah merah. Okey, ini bukan sel biasa, ni red blood cell, sel darah merah ya. I can see anything. Oh, what you're highlighting so eligible teacher? Apa maksud eligible? Apa maksud eligible Amirul? Eligible, I think apa tu cakar ayam? The chicken apa? Chicken scratch. Yeah, I think Amirul, relax. Sorry. Amirul, apa kata kamu tolong saya kejap. Kamu masuk dalam bilik ni, ambil kamu kupas ya one purple science untuk kawan-kawan kamu. Tapi saya rasa macam tak cukup sebab yang tu mungkin ada berapa, cikgu akan tambah lagi. There, over there. Wait, this. Yes, the purple. Ada berapa ya? Take a look. Ada berapa ya? 5. Tak apa, ambil dia dulu. Ambil yang ada dia dulu. Untuk semua ada 6 kan? Ambil 6. Okay. We want to do. Bagi pada kawan-kawan kamu. This yours. Boleh. Oh, you want tulis ada cikgu. Ha? Okay. Alright. Okay. Cepat Amirul. Quick. This is your book. Don't break me. Okay. Alright. Okay, terangkan. Macam mana? First kali apa yang berlaku dekat dalam alveolus? Okay, jawab soalan saya. Dalam alveolus ada apa? Oksigen saja? Karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida. Okey, dekat dalam blood kapilari ada apa? Karbon dioksida saja? Only oxygen. Oksigen dengan blood sekali. Oksigen dengan blood sekali, dengan karbon dioksida sekali. Okey. Dekat mana oksigen dengan karbon dioksida tu duduk? Kat hemoglobin. Dekat hemoglobin. Hemoglobin tu berada di mana? Dalam blood. Dalam blood kapilari. Okey, dalam blood kapilari dia berenang-berenang ke pada blood cell tu? Oksigen dengan karbon dioksida tu dia berada pada hemoglobin. Hemoglobin tu berada di mana? Dalam blood kapilari ke atau pada blood cell? Ini ada blood, you know. Dalam blood. Dalam blood cell. Okey. Sekarang ni, macam mana dalam alveolus oksigen banyak ke oksigen kurang? Banyak. Oksigen banyak. Dalam blood kapilari? Oksigen sikit, berasa banyak. Okey. Oksigen banyak dekat mana? Alveolus. Dalam blood kapilari oksigen? Sikit. Jadi oksigen bergerak daripada mana ke mana? Okey. Karbon dioksida pula. Karbon dioksida banyak di mana? Okey, blood kapilari. Dekat dalam alveolus? Karbon dioksida? Sikit. Okey, jadi karbon dioksida bergerak daripada mana ke mana? Daripada blood kapilari ke alveolus. Okey. Itu yang sebenarnya cikgu nak dengar. Okay, thank you. Okay, Nafis, next. Why you trying to explain? Okay. I can remember the Africa, yeah. World Cup, yeah. Oh, World Cup is 2 years ago. Oh, Messi. Oh, Messi. I don't know Messi. I want to the. Ni Messi main bola tak pandai Messi main dah. Boy, why you to try to? Bola tak kenal. Okay. Relax, tenang. Oh, you to do this, then problem. Sorry. Amirul. I'm angry. Kenapa Amirul excited sangat hari ni?
He. Yang mana ikut? Okey. Tak. Terangkan macam mana transportation macam yang cikgu tanya kat Ashraf tadi tu. Nafis terangkan semula juga. Oh, what you need an umbrella. Okay, I understand what he said. Amira. Kalau ambulance, oksigen banyak. Can you be... Okey. Bagi Nafis cakap. Amira bagi Nafis cakap. Amira tolong pegang ni. Yeah. Okay, tapi jangan bercakap kalau pegang ni. Sorry. Tadi kuat sangat. Kena bagi makan ni. Nak tunjuk ni. Sorry. I don't know what. Okay. Ambulance banyak oksigen dan blok kapilari ada. I don't see you. Sorry. Karbon dioksida di blok juga. Okay. Di blok banyak dan di ambulance sikit. Lepas tu dalam blood ada hemoglobin dengan oksigen bila diorang campur. What is the blood? Not a blood? Kau diam, kau pegang tu. Okay, sorry. Campur jadi oksihemoglobin dan exohemoglobin campur blood Oxygenated blood. blood. I don't know what is blood. Sorry. Okay. Okay. Alright, siapa lagi boleh? Mujahid, come. He is a star. Oh, sorry. I can speak anything. Apa dalam ambulans? Oh, dalam ambulans ni dia ada oksigen dan apa karbon dioksida. Okay. Why you shaky shit? Can you be quiet? Dalam ambulans ni dia punya oksigen banyak dan apa karbon dioksida dia sikit. Okay. Lepas tu ni blood kapilari ni. You want to me speak? Lepas tu yang dalam blood ni dia ada hemoglobin. Okay. Oh, okay. Go on. Dan dalam ni ada oksigen. Oksigen kat mana? Dalam Oksigen kat sini. dalam ni. Kamu dah start kat sini. Wait, it's okay. Tu tak tukar-tukar lagi. Nak tukarkan dia. Okay, sekarang oksigen banyak di sini. Ha? Sebab apa oksigen banyak kat sini? Sebab datang daripada mana? Blood kapilari. Okey, ini sambung ke mana? Ini pergi ke mana? Bronchial ni. Bronchials. Pergi ke mana? Bronchos. Alveolus ni kat mana? Broncha. Dah, dia dekat paru-paru. What is that? This is your chest. Sambung ke mana? Whoa. Sambung ke? Can you be a serious please? So, No. This that the Jadi oksigen tu masuk kat hidung. Tu yang dia masuk sampai ke sini tu. Sekarang ni kita what you want to do? Sorry. Wait, dia majai. Sorry. I can focus the people inside of it. sekarang ni okay, sekarang ni cikgu pula terangkan. Alright, the teacher. Amir. Panggil Amir. Oh, Amir Aiman nama penuhnya. Okay. Oh, I wanted to take your video. I want to. Okay. Wait, do you know? Okay, cikgu terangkan satu kali lagi. Ini kali terakhir tu cikgu terangkan sebab cikgu nak masuk chapter baru ini. My finger. Okay. Lama sekali. Alveolus ni dekat mana? The alveolus ada alveolus lung, bronchial. Dekat ujung bronchial. Whoa, this is a people. Tajam dulu. It's a mancung, you know mancung. What? What? Botak tak guna untuk mancungkan hidung. Botak untuk tegang kulit. Oh, what is the gap? What you flap? Oh, senyap dan biru. Okay. Tak. Sorry. Dia kan nyamuk pendek. Okay. Ini daripada hidung, daripada mulut, kemudian pergi Through the kepada trachea. bahagian. Apa nama bahagian? Trachea. Apa yang masuk melalui trachea ni? Oxygen. Kamu sedut. Air. The air. Dalam air ni ada Oksigen, oksigen, carbon ada dioxide. ada gas-gas lain. Ini gas. Gas. Okay. Tapi kita tak perlukan gas lain tu sebab kita hanya pentingkan oksigen dan carbon dioxide saja yang akan berubah, yang akan bertukar. So, oksigen dan carbon dioxide masuk. Sampai di sini apa benda ni yang dicabut? Bronchus. Okey, dia terbagi pada dua. Bronchus ke Antara bronchus? dahan-dahan yang lebih kecil. Bronchial, yes. Bronchial.
Yang lebih kecil ni lagi kecil. Bronchus lah itu. Yang tu yang hujung dia ada bulat-bulat-bulat. Ini bronchial. Apa nama yang bulat-bulat? Alveolus. Alveolus. Okey, apa alveolus ni? The alveolus is the Alveolus ni ialah hujung-hujung pada bronchus. saluran ni. Kalau macam akar pokok, kan hujung ni tajam kan? Akar pokok. Pernah tengok akar rumput tak? Akar pokok kan, akar semua tajam-tajam macam ni kan? Tapi kalau hujung dia ni dalam bentuk bulatan. If there's tongkat Ali. Wait. Kenapa dia bulat? Sebab apa dia bulat? Because you want to blood capillary. No, blood. That you want to more blood capillary. No. Dia dikelilingi oleh Blood capillary. Tujuan bentuk macam ni. Okey, cikgu tanya Sekarang bayangkan ini dan ini. Katakanlah ini kamu punya alveolus, ini pun alveolus. Sekarang ni alveolus ni dililit oleh blood capillary. Agak-agak je lah antara blood capillary ini dan blood capillary ini. Yang mana lagi banyak blood capillary? Jadi, Alah. kan? Kenapa? Sebab Banyak. Besar dia banyak. Tujuan apa sebab Tuhan jadikan bentuk macam ni? Sebab dia dapat banyak lilit benda tu. Large Large surface area for blood capillary. for oxygen diffusion. Oh, diffusion. Okay. Boleh. Tujuan ni. Kalau macam ni kamu susah nafas. Oksigen sikit je. Okey. Jelas kan? Jadi ini alveolus. Bila kamu sedut, oksigen karbon dioksida, oksigen tu akan masuk kat dalam ni. Masa kamu sedut nafas, adakah kamu boleh pilih oksigen je masuk, karbon dioksida tak masuk? No. Tak boleh. So karbon dioksida pun akan masuk sekali. Tetapi hanya oksigen sahaja yang akan diserap. Boleh? Okey. Sekarang dalam alveolus ni. Documentary. Sorry. Okey. Video dia kata. Ada publicity.